Syok gapo. Leta ni kot. Bila berlaku kena gapo je. Ujian berat menutup tirai 2025 buat tok ayah Skoda hati pilu RXZ kesayangan, studio tempat live diuji dengan kebakaran. Benar-benar dugaan di hujung tahun, Alhamdulillah, nyawa masih dipanjangkan, itu sebesar-besar nikmat di sebalik musibah. Mohon semua sahabat, peminat dan kenalan titipkan doa agar segala urusan tok ayah Skoda dipermudahkan, dikurniakan kekuatan, kesabaran dan diganti dengan yang lebih baik. Lita pitah tahu lah gano. Kok emas ekong. Apa ya itu emas ekong? Dia kata lita pitah. Oh, tak ada dah lah dia. Ya, gano yo. SB 10,000 apa yo. Tapi ada teh mana dia tak mahal be. Takut mari hang hok atas ni hok pala kandai yo. Oh ni tak apa lagi boleh cari lagi. Bawah tak using weh, hok atas lah, kau mari kau atas ni ya. Topi sudu panjang, wayah halus, murah-murah ke, ejah jual topi murah-murah, sabar banyak ya beres ada gapo. Mata ni budak kita bersih esok-esok. Buat baru mula ni, 2 minggu. Wiring lambat ni wiring. Tengok atas yo. Atas. Guano saya jaga walah bilik lo ni mana ada lama dah saya tak jaga lah bilik lah luar tak mau kela ni. Mau jual topi beg JB bakar habis au weh. Mojo pitih tak angguh 10,000 ni. Dek saya selamat. Beg tank ni. Big tank kita ni. SJB pala kandai duduk. Hang bakar SJB. Tapi kalau ada pemadai api tu, kalau ada pemadai api besar rasa, kita jiru. Masalahnya botol kecil. Botol kecil. Beri. Suka main ni guana tu kena standby bah tu lah kena standby. Mojo tak angin GTO lah. Tapi dia rasa kot napah lelai api. Tasbih kita wah zikir ni. Pahmaya sebenar kat tasbih. Habis lah tasbih kita. Motor hidup tak pasti tahu hidup tak mula je tu syok gapo. Leta ni kot. Bila berlaku kena gapo je. Lepas habillah ya. Apa setengah mayang ngorik. Kawan dia duduk dalam bilik ni. Perang selalu. Dapur gas tak tutup. Allah, beg ni tak bakar lagi ni. Beg ni tak bakar lagi weh. Curang dia. Kita. Tapi main ni ada joki alhamdulillah bilik ni. Atas kena lah. Tapi boleh buat tutup dengan siling ni atas ni. Tak gapo boleh siling lain. Mojo kayu ni tak angguh mana tutup dengan siling. Saya sore 20 minit saya duduk pada api. 20 minit bahaya baldi. Lepas tu saya kata tak boleh ni. Kena tepi hala ke jiran saya. Yang sebelah tu mojo dia mari dengan bini dia. Dengan bini dia mari. Dengan bini dia kalau tidur. Saya azam mata, dia tutup. Dia punya
Pintu tutup. Api duduk dalam. Lepas aku senyap gitu. Terus tanya kak tu. Kak, awak ke dia? Tu. Kak, awak ke dia? Kata, duduk. Tiba-tiba mapu api. Kejut dah. Kata, hello, mana ni? Api banyak lagi, be. Pung, saya dia azam mata apa? Saya tutup pintu tu. Saya kata orang dia ni. Biar, tak apa. Saya dah di motor dia. Biar, tak apa. Buat lagi kereta sebutir. Lepas tu tengok. Tak ada api dalam itu. Dia dah salah. Tak ada api. Padahal tengah aku buang. Bak saya untuk air jauh. Wayar air jauh. Wayar air jauh. Tak ada. Habis tu ambil wayar air. Tak ada kok. Saya ambil orang sengku. Saya tengok. Mana api? Pucuk gapo ekong. Mask dengan maghrib. Lepas maghrib hari. Dia kata ekong. Muka plastik saja. Guana boleh bakar. Tak apa Kena beli pemadai tu lah. Lepas ni kena cari besar ni. Kalau kena 23 butir depan ni sakit otak. Kalau anda saja nak lipung ni. Padahal lepas lah je beres lagi. Lepas lah tu. Orang duduk dalam bilik. Bang masak. Mojo tak kena li atas. Kena li atas dengan bewok gitu. Kau tak tahu nak ada motor mana. Awak lagi kereta sebutir. Tu habis topi. Habis topi bintik. Habis palo-palo. Macam mana boleh terbakar? Bom tu kata lita pitah. Lita pitah. Ni mujur menyelamatkan Rezek tadi ni. Dia sembuh dia dulu. Lepas tu nak mampu dah. Ada lagi sikit pun yang merebok. Kena koci tak jopo. Rupanya duk sen ni koci. Celaka. Habis. Orang dalam bilik lah studio. Mujur dalam ni tak kena. Kena dalam ni helmet saja ni. Johan dia. Habis orang bilik pak kita buat lah Buat apa dia ekong. Tak tahu ekong baru ni. Wiring ekong, ekong habis. Wiring ekong buat bom kata wiring ekong. Tak ekong. Tengok dalam. Kita mari baru ni. Begitu mendepek tu. Tengok dalam berakal dalam. Api. Mujur kawin duduk sore. Anik tubik kita duduk sore. Kelipah. Tak apa masuk dalam kasut apa ni. Kita set up mall lah. Ada dalam ni. 3 pih okey ke ya? Tengok lepas itu. Tak apa lah. Selipah tak apa. Tu makan. Saya tak makan lagi be. Saya tak makan lagi. Pala kandai. QK papak dua. Habis. Masa mana berlaku yo? Lepas habis lah. Lepas main ngorek, telefon pok ya lepas tu. Dia mari berasak. Saya tubik lah bilik tu berasak. Mari mana asak? Saya pergi dapur. Aku duduk sini, saya pergi dapur. Wih, api agak dapur dia ni. Saya bokok tu duduk mari nyalon dah. Semoga dimudahkan insya-Allah be. Rasa tak cukup tu mungkin lah be. Saya rasa mungkin lah. Allah habis lagi palo kandai habis be. Habis be. Motor minyak penuh lagi balik Melaka gitu ke. Jauh dah. Kawin dia sibuk dengan pemadam api kecil tu. Tergerak kau dia nak sembuh kau dia. Nampak api lak kat ring. Sambal ni enggak habis. Habis ada sambal ni. Peta beres deh. Itulah dia. Mudah-mudahan insya-Allah. Betul. Insya-Allah betul. Terima kasih yang mendoakan.
Topi menteng lagi ya. Topi sebutir tu menteng. Oh, insya-Allah lah. Terima kasihlah yang mendoakan. Kita pun janji kita selamat sudah tu ya be. Bak sat. Sampai saya berasa jugaklah nyawa dalam asap dah ni. Saya nyawa dalam asap boleh kira juga lemah be. Rupanya asap pedih-pedih hidung be. Tidak serupa